Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM merancang untuk menambah aset termasuk 10 buah bot jenis airboat dalam tempoh masa 2 tahun ini bagi memantapkan operasi agensi itu. Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Datuk Ahmad Puzi Abdul Kahar berkata pihaknya masih dalam perbincangan dan kajian untuk memiliki bot yang menggunakan teknologi dari Australia itu. Katanya dengan memiliki aset yang boleh digerakkan dalam semua keadaan permukaan laut, pantai dan cuaca, ia akan memberi kelebihan kepada usaha mencegah jenayah yang berlaku di kawasan laut cetek dan berlumpur. Selain itu, spesifikasi aset itu dikatakan direka bentuk untuk memasuki kawasan cetek dan berlumpur dan menaiki daratan yang boleh digunakan untuk membantras jenayah seperti aktiviti mencuri kerang. Airboat itu dianggarkan bernilai kurang dari RM1 juta seunit dan dikeluarkan oleh syarikat ARD Technology Corporation yang berhad Australia. Peranan media dari aspek pengembangan penggunaan teknologi secara optimum mampu membantu polis mencapai objektif pengurangan kadar jenayah di negeri Johor. Ketua Polis Johor Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata kewujudan media sosial turut menjadi saluran penyebaran berita palsu, turut menyebabkan polis berdepan dengan cabaran getir melaksanakan tugas. Memetik laporan utusan online, beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam mesra Ketua Polis Johor bersama media dan komuniti Johor di Dewan Datuk On Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor kemarin. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Polis Johor Datuk Aisyah Muhammad dan Presiden Kelab Minda Johor Muhammad Fauzi Ishak. Datuk Wan Ahmad Najmuddin berkata kerjasama pelbagai pihak termasuklah kepolisan dan komuniti serta kesedaran masyarakat diyakini mampu membantu menyumbangkan kepada penurunan indeks jenayah di negeri ini.